Okey, kita baru semalam settlekan pasal apa? Ustaz dengan Aris. Aris okey tak? Semua kumpul dalam. Kau dah jumpa Ustaz belum ni? Dah semua dah settle dah. Meh. Aku dah mati. Ada nak duduk mana? Nak duduk mana? Nama tak duduk sebelah doang. Malu ke? Pagi kau. Saya sorry lah sebab semalam Pakai, jangan pegang-pegang awak. Okey, Untuk para semalam, kenapa Am bawa pergi jumpa Ustaz? Am jarang tahu tengok bodyguard sendiri masuk. Bodyguard sendiri pergi jumpa Ustaz. Tapi apa yang jadi waktu para tu sebenarnya? saya tak tahu lah. Saya time tu kat bawah dengan Kol dengan Hakim. Awak tu dah sihat, kenapa awak muka pucat sangat ni? Awak tengok depan kamera. Saya tak tahu lah. Saya time tu Kol dengan Hakim kat bawah. Okey. Tiba-tiba sedar Hakim Hakim editor angkat saya. Saya macam apa jadi tak faham lah. Tak, kenapa pergi masuk tanpa orang kata apa, tanpa izin tu? Kenapa kacau kita orang yang dalam tu waktu tu? Apa alasan kukuh Haris? Time tu saya serabut lah dengan KZ. Awik dia menjerit manjang. Awak mana? Rabut saya. Awak siapa? Awik Ali ni. Tak, sebab sekarang ni kau punya job pun nak jaga Abang Am dengan Kak Elia je. Asal tiba-tiba Ali pun sama Ali. Ali pun datang, tak diundang macam biasalah. Lepas tu Tapi saya jaga Kak Elia. tak dia apa yang jaga je, hang duduk KZ satu partner, lepas tu hang buat menggeliat dengan Abang KZ. Am yang suruh. Macam ni lah. Okey, macam ni lah. Mana KZ hari ni? Mana awik kau? Mana KZ ni? Awak aku pula ni masa lah tu jadi awak aku. Panggil lah cinggi kau mana? Kau jaga sikit mulut kau. Macam mana? Semalam Mana? borak banyak. Tak. Mana si KZ? Tak, dia malah nak kecoh-kecoh Abang Am. So memang ada kontak lah. Dia tak nak. Nampak ada angkat awak dengan KZ? Awak dah nampak kan benda ni kan? Okey lah, macam ni lah. Mandakan KZ tak ada hari ni, saya pun fikir sesuai juga Ali dengan KZ ni tau sebenarnya. Mana sesuai? Betul. Awak setuju betul Pergi dengan kan? sendiri kau. Maksudnya Tak sesuai. apa dia cakap? Tak ada sesuai lah dengan awik dia. Hari dah okey kan? Tak, okey dia sebenarnya jealous sama Abang Am. Okey, macam ni lah. Korang dua ke depan. Depan ni. Okey, Am nak korang ketuk ke tepi sebab seorang masuk tak diundang, seorang lagi datang paranormal, tiba-tiba. Okey, duduk sini. Meh. Ya Abang Am. Tak, duduk. Okey. Ketuk ke tepi. 10 kali. Dah, menang. Awik kau lah. Betul, bang. Ni. Menang. Punca lah kau ni. Ketuk tepi. Sebab kau kena rasuk kena buat benda ni. Dah. Cucu cinggi kau lah. Cepat. 1, 2, 3. 1. 10. Okey, lambat tambah 2. 10. Tambah 2. 2. Tambah 2. 3. Ni tambah 2. Hang tambah 2. 2. Dah 20 lah you. Tak, diam. Suruh cakap Okey, Ali dah habis. Ali tambah lagi 7. Hai. Kenapa? Ali lambat. Untuk cinggi Buat. kau. Ni adik awak punya perangai ni, perangai adik awak ni. Memang nak kena dera. Dah. Lagi 2. Untuk apa pula? Lagi 2. Apa reason dia? Dah kira tak cukup 2, jangan tipu. Hai. Pandang depan, nak lawan ke tak pandang depan? Kira 1. Turun dah lagi weh. 1. Ya. Okey dah, cukup. Alright. So untuk korang berdua, ada apa nak cakap antara korang? Saya nak cakap something lah. Pecat lah bodyguard Abang Am ni. Tak profesional langsung. Abang tak nak pendapat. Abang nak korang berdua minta maaf. Hari tu saya dah minta maaf dah. Tak. Pasal dia yang No. mula balik. Jangan bagi alasan. Minta maaf, settlekan urusan ni. Kau nak kena minta maaf lagi. Dah, korang minta maaf je. Siapa nak start dulu? Hari tu aku dah start. Kau pula start sekarang ni. Minta maaf. Kau lah. Kau datang tiba-tiba. Ai. Punca semalam kecoh sebab kau. Pula, Kau aku pergi gila tolak pula. cameraman jatuh kawan. Tak ada kau ngarut lah. Cah. Minta maaf kat aku. Kau lah lu. Asal pula aku? Tak ada kau lu. Korang ni adik-beradik. Cuma colour tak sama. Peluk. Apa yang susah sangat? Peluk. Peluk lah, apa yang korang gambar lagi? Nampak tu abang pandang kau. Dia Minta suruh maaf. kau. Sebab khabar Am je aku buat. Tak ada. Minta maaf elok. Dah. Okey, bagi kata-kata depan. Anak you ni. Bagi kata-kata depan. Depan ni nak buat lagi tak? Okay, kata-kata saya harapkan in future nanti tak berlaku lagi lah pergaduhan, kecoh-kecoh semua ni. Sebab saya pun dah penat lah nak layan semua benda ni. Kalau boleh in future nak damai, tenang lah. InsyaAllah lepas ni aku pun tak nak kacau Ali lah. Ali pun So kau mengaku aku dia kacau dah, aku? Dia dah ada awet baru dia. So senang lah lepas ni dia tak Masa lah kacau awak kat aku Ilya. sekarang ni. Aduh, baru je minta maaf kau dah cari pasal baru lah. Kau jealous kan sebenarnya. Mana jealous? Sebab aku nampak aku pandang Gazy macam mana semalam. Kau Tak sebenarnya apa jealous masalah kan? korang ni. Kau nak tak maaf ke apa ni? Oh, berebut Casey. Fikir berebut Casey ni. Oh my god. Korang Casey pokoknya. Ali. Dia yang nak. Ali.
Tak, abang dia naik semalam sebab nak jumpa KZ tau. Kepala otak Dia kau. semalam naik sorang-sorang sebab nak jumpa KZ tau. Dia sanggup tipu abang Am semua. Ali ni Sebab ngarut KZ tau. kau. Kalau Ali bukan ngarut sebab kau. KZ dia tak naik sorang-sorang tau. Sanggup pun sampai kena rasuk. Dah. Dah, tu je. Lagi. Tak ada apa guys. Dia Peluk ngarut sekali, je. minta maaf. Ai. Minta maaf sekali, peluk. Aduh, korang ni macam tak betul-betul mak. Aku ni. Sampai bila minta maaf nak peluk ni? Bagi dia orang. I tengah masuk shoot lah. Nak suruh dia. Jangan campur. You jangan campur. Peluk. Kali You ni aku back nak up kau sangat pula dia kat you betul. peluk. Apa pula aku nak betul kat kau? Sebab kau banyak masalah kat aku. Dah. Lebih Kau belakang. gaduh, mau peluk. Tadi dah gaduh. Tadi dah peluk. Kissing lah pula. Peluk. Ada angkat you yang lagi. Itu ayat. Cara dia cakap. Peluk. Peluk. Nah sini, come to papa. Okay, good. Oh, so sweet. Dah. Ada lagi lah. Tak ada apa dah? Tak ada. Dah. Dah. Ada lagi tak berhenti? Tak ada. Tak ada. Bagi mic. Peraturan-peraturan simple masa para. First kali korang dah langgar, memang patut pun. Kalau ikut kau, hukuman korang lagi berat. Bukan hukuman dia takat ni je. Paling tak suka bila orang masuk time para. Korang tahu tak, tempat base tu kita dah buka. Ni pandai buka, pandai tutup. Mengumbati tak ada. Tiba-tiba kena sampuk. Sampuk sebab apa? Sebab masuk tanpa diundang. Kalau tempat para, suka-suka masuk, mesti ada something yang tak kena. Mesti ada yang tak boleh nak elakkan. Jangan langgar suka-suka tempat ni. Ini bukan tempat korang. Korang tahu tak semalam punya tu, korang ada bau tak satu benda kat para? Siapa ada bau masa masuk? Selain pada bau durian, ada tak bau kari? Ada bau something makanan semua? Ada banyak makanan? Tak, jangan main-main. Ada bau makanan, bau kari, bau buah apa semua. Korang tahu tak? Malam tu sebenarnya kawasan tu kita tak nampak. Kita dah masuk tempat dia. Diorang buat satu keramaian tau yang kita tak tahu. Sebab tu kita bau makanan diorang. Kita bau makanan diorang yang makan tapi kita tak boleh nak rasa. Bermaksud diorang ada buat satu keramaian. Betul lah, tak tipu you. Serius. Bukan, you dia main-main tau. Dia tak masuk dalam. Kenapa masuk yang betul-betul bau dalam? Bau makanan. Ada orang sedang menikmati makanan kat situ. Ya, makan semalam. Korang jangan main-main dekat tempat tu memang pernah Daus cakap memang tempat bunian pun. Kat dalam tu memang perkabungan dia. Jadi kawasan kita masuk mungkin ada keramaian. Sebab tu ada bau makanan yang kuat. Ada banyak makanan dekat situ. Sebab tu lah mungkin dia nampak kita tapi kita tak nampak dia. Itulah punca korang tak boleh masuk suka buat redah. Itulah sebab abang marah. Kalau apa-apa jadi, nasib baik hang seorang akan sampuk. Kalau perempuan histeria, mati aku nak angkat sekor-sekor masuk dalam kereta. Itu punca yang marah. Then next, Am akan tambah talent perempuan untuk korang tak lama lagi. So korang kena get ready benda ni. Dan Am tak nak dengar elak masalah pasal KZ lah, pasal apalah semua. Aku tak nak dengar lagi. Aku dengar lagi korang dua bergaduh kat sini. Dua-dua aku nikah korang dua. Faham? Faham semua? Ada apa-apa lagi tanya? Ada yang tanya tak? Okay, kita jumpa lagi next video. Alright.